Dan kedua pasukan sudah mengambil tempat untuk memulakan permainan 35 minit yang pertama yang akan menentukan perjalanan pasukan Selangor Red Giants dan juga Velocity dimulakan. Sepak mula dari pasukan Velocity akan melakukan asakan awal dari sebelah kiri padang, sambil Selangor Red Giants di sebelah kanan. Clearance awal dilakukan, mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Mereka mempunyai dua penyerang di bahagian serangan, iaitu Nur Syazan Nazirah dan juga Linet Anjaleh, yang boleh digunakan untuk menguji Eza Ashikin di pintu gol Selangor. Ayuna Anjani ke bahagian tengah untuk Ku Nuwairah, pemain yang memiliki teknik yang cukup baik dari segi kawalan dan juga ketenangan di bahagian tengah padang. Itu antara kunci yang itulah yang berlaku dalam dua perlawanan sebelum ini buat kedua-dua pasukan. Seperti anda katakan, Velocity mereka ada Syazan Nazirah dan juga Linet di barisan serangan, dan kita tahu dalam 10 minit pertama ini banyak melakukan tekanan tinggi yang menyebabkan boleh melakukan kesilapan buat pemain yang diberikan tekanan itu. Apapun serangan cuba diatur untuk Giant ketika ini. Nazirah cuba melakukan sesuatu secara bersendirian. Cantik, oh, masuk. Kita memperkatakan tentang kualiti yang dimiliki oleh Fazira Muhammad Sani, dan beliau menggegarkan jaring untuk Selangor Red Giants berada 1-0 di babak yang pertama. Keraian daripada Fazira Muhammad Sani, beliau menewaskan 1-2 pemain. Kemudian ia cuba untuk melihat kedudukan pintu gol dan melepaskan satu lencongan yang melemaskan Adriana Batrisha. Peluang kedua untuk pasukan Selangor Red Giants ianya disudahkan dengan cukup bergaya, Nakudin. Yes, keunggulan yang ditunjukkan oleh Nurfazal Sani yang pastinya menjadi harapan untuk Red Giant. Peluang yang dimiliki beliau bermain di sebelah kiri, berjaya untuk melemaskan penjaga gol lawan, dan hasilnya Red Giant di depan ketika ini. Satu gol yang cukup cantik saya kira. Percubaan dilakukan tak menanti, idea yang cukup baik, menggunakan ruang yang setiap ada dan memanfaatkan hantaran yang dilakukan oleh rakan sepasukan beliau. Sekali lagi Fazira Sarjani. Lagi hantaran untuk Fazira, berbahaya kedudukan ini. Fazira tolakan ke tengah mencari Aisyah Lin, tidak berjaya untuk digapai. Namun satu lagi peluang untuk Kasih Carmila melepaskan rempatan. Oh, diselamatkan dengan cukup dramatik. Tampak seakan-akan Adriana bakal tertewas sekali lagi. Ya, saya setuju itu. Mereka di barisan tengah perlu lebih efektif untuk melakukan banyak hantaran dan penguasaan bola di tengah, memungkinkan merencanakan satu serangan terbaik untuk Velocity di separuh masa pertama ini. Dan apapun sudah ada 3 pertukaran sebenarnya untuk Velocity dalam 20 minit pertama ini, yang saya kira mungkin kita melihat bagaimana satu percubaan. Nuwairah masuk. Satu jaringan yang agak mudah untuk Selangor Red Giants. Kegagalan Muna Karina untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya, dan ianya terus dihukum oleh Ku Nuwairah dari jarak yang agak dekat. Adriana Batrisha tertewas buat kali yang kedua. Kredit untuk larian daripada Kasih Carmila. Ya, bermula dengan larian Kasih Carmila, kemudian clearance yang tidak kemas saya kira daripada Muna. Kita lihat bagaimana clearance kurang kemas, dan kesempatan itu digunakan oleh Ku Nuwairah untuk memperdayakan penjaga gol lawan. Biarpun ada tepisan yang cuba dilakukan oleh penjaga gol Velocity, tetapi Ku Nuwairah berjaya untuk mencetak gol kedua buat Red Giant, yang lebih mudah untuk dimenangi oleh pertahanan Velocity. Akan ke tengah mencari Aisyah Lin, keluarkan terus oleh Putri Nur Amalina. Siti Fatima beberapa kali berpeluang untuk melakukan memulakan serangan untuk pasukan Velocity. Kali ini kesilapan dilakukan oleh Izayani untuk dirampas oleh Fazira Muhammad Sani. Berhadapan dengan Izayani, masih lagi Fazira, baik larian dan juga percubaan ini. Satu lencongan yang dilepaskan oleh Fazira. Kali ini beliau mencari sudut yang berbeza berbanding dengan jaringan pertamanya ketika beliau menewaskan Adriana Batrisha. Apapun gerakan yang hampir sama, Nakudin. Berjaya untuk mengekalkan kedudukan 2-0. Kasih bijak untuk mendapatkan Azahra. Ada ruang untuk Azahra dengan rembatan yang agak lemah.
agak penyerang yang bukanlah cukup fizikal berbanding dengan Nur Syaza untuk pasukan Velocity, tetapi itu antara kualiti yang dimiliki oleh Kasih Carmilla. Selain sentuhan penyudah yang dimiliki, beliau juga boleh menghasilkan bantuan jaringan untuk pasukan Selangor Red Giants. Satu lagi peluang, Dania antara pendek untuk Aishalin, cantik. Gerakan yang disusun dengan cukup rapi, gerakan yang diatur dengan cukup teliti, dan itu sekali lagi memerangkap pasukan Velocity buat kali yang ketiga. Kedudukan yang semakin selesa untuk skuad kendalian Osmera Umaro mendadui 3-0 di babak yang kedua ini, Nakyudin. Ya, kelekaan di bahagian pertahanan untuk Velocity. Kita lihat bagaimana Kunuwairah berjaya untuk melakukan satu hantaran kepada Dana Batrisya, kemudian berjaya untuk melakukan hantaran lolos kepada Aisyah Lin, dan Aisyah Lin menyempurnakan dengan cukup baik di hadapan pintu gol Velocity untuk gol ketiga buat Red Giant di separuh masa kedua ini. Untuk Kunuwairah, lorongan ini baik, membebaskan Kasih Carmilla. Ruang untuk Kasih, bijak daripada Kasih, masih lagi Kasih, terkena tiang. Tampak seakan-akan segala-galanya sudah pun hampir membuahkan hasil. Kunuwairah dari sudut dekat dan masih lagi dalam kawasan berbahaya, perlu dikeluarkan segera, dan kali kedua terkena tiang. Yang pertama dari Kasih Carmilla, yang kedua dari Batrisya Faliha. Seakan-akan akan ditewaskan sekali lagi Adriana Batrisya, namun mengekalkan bola dalam kawasan permainan. Mereka boleh mula menghantar lebih ramai pemain ke bahagian atas, namun whistle panjang daripada pengadil untuk menamatkan 30 minit di Stadium Majlis Perbandaran Ampang Jaya dengan kemenangan mutlak. Direkodkan oleh pasukan Selangor Red Giants untuk menamatkan perjuangan dan juga perjalanan Velocity Setia Alam dalam saingan Piala FA Wanita FAS 2025. Satu perlawanan yang cukup menarik. Kita disajikan dengan perlawanan yang berintensiti tinggi dari whistle permulaan, namun jelas bagaimana Selangor Red Giants berada di kedudukan ataupun kualiti yang berbeza berbanding dengan pasukan Velocity. Dan 2 jaringan di babak yang pertama sebelum ditambah dengan 1 jaringan di babak yang kedua untuk meneruskan kemeraan dalam saingan Piala FA. Nur Fazira di minit ke-11, Kunuwairah minit ke-22 sebelum Aisyah Lin turut menempatkan nama selaku penjaring gol ketiga di minit ke-49. Jadi tamat keputusan penuh di Stadium MPAJ, Selangor Red Giants 3, Velocity Setia Alam 0.